Abang Afiq dekat mana malam ni abang? Pesta Colek Guak Cepedak dekat Guak Utama ni. Tahun ni merupakan tahun yang kelima kita beroperasi di sini lah. Menu apa yang menarik dekat sini abang? Kita ada lebih kurang 13 ke 15 colek. Ni lah semua menu makanan Afiq dekat Pesta Iftar versus Colek. Jadi tunggu apa lagi? Jom bismillah makan dulu. Datang dengan family, kita ada set talam yang berharga RM55 saja. Kebenaran tak pernah berbohong. Kita special juga ada tahun ni siput-siput. Yang paling special dia kita ada 3 sos dia. Yang paling rare sos hijau. Satu lagi apa dia abang? Ya asam. Dan satu lagi sos colek lah. Apa kebenaran kata seafood dia memang ambil fresh tak ampun tau. Dan juga yang special dan rare ni lah campur. Campur ada bihun campur dan juga kuih tiaw campur. Setahun hanya bulan puasa je kita berniaga. Kita mula pada puasa kedua sampai dekat nak raya. Kat sini rojak ada tak abang? Rojak ni antara yang tersedap lah bagi saya lah. Saya orang lain tak tahu. Mulut kita kan. Satu jenis kuah je abang? Untuk rojak kita buat satu jenis kuah dan kita akan tabuk macam biasa lah. Ini dia ada kacang. Mai pilih je nak apa nanti kita akan kira lah. Ni lah colek-colek. Harga dia macam mana Afiq? Ikut pada bahan apa yang apa ambil? Kita start dengan sini ada colek perut, colek paru, sotong, colek udang, sandwich. Abang? Ya. Ikan telur puyuh. Apa dia ni abang? Ikan celup tepung, fishball berbola dan juga sandwich. Kita ada juga sosis dan juga ketam. Sos dia ni homemade lah, yang paling special. Kita menyediakan sos yang kita buat sendiri. Awak ni ori Kelantan ke? Ori Kelantan lah. Asyik kita jangan pecah. Kalau nak makan colek-colek, hampa jangan main seorang tau. Main dengan family hampa dan kawan-kawan hampa. Saya merupakan voice over untuk Papa Zola. Kebenaran. Okey, mai Papa akan tunjukkan kepada anda semua. Papa nak tunjuk ini orang panggil ayak sampah, green tea dan juga teh ais. Ya. Dan kita juga ada ayak mancuh. Kalau kata tak minum ayak sejuk, kita ada ayak panas. Kebenaran tak pernah tipu ah. Kebenaran tak pernah menipu. Waktu perniagaan, Papa akan buka pukul 6.30 sampai pukul 12.30 malam. Lokasi tak mana papa? Kita bersebelahan dengan TMB, satu nerai dengan Secret Recipe. Kebenaran tak pernah salah bagi alamat. Papa dekat sini boleh dine tak papa? Kenapa tidak boleh? Inilah tempat yang kita sediakan. Hampir 35 set meja. Tak ada istilah tak cukup tempat. Seluruh rakyat Kedah boleh mai ke Guak Utama Pesta Colek Guak Cepedak 2026.